memberi salam kepada orang yang kalian kenal ataupun yang tak kenal. Ini juga adalah tandanya ahli syurga. Jangan lupa like, subscribe dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Fi jannatin aliyah. Dia masuk ke dalam syurga yang tinggi, aliyah. Sifat ni syurga itu la tasma'u fiha laghiyah. Dalam syurga itu tak ada lagi perkataan-perkataan yang tak bermanfaat. Lagha. Itu bezanya syurga dengan neraka. Kita boleh bayangkan, kan ada orang kata, macam mana nak kurus? Lepas tu orang jawab kat syurga. Sebenarnya dia nak sebut kat syurga, tapi dia kat syurga. Jadi orang tu pun salah faham. Dia kata betul juga, bila masuk syurga nanti kita boleh minta apa yang kita nak. So kita usaha, walaupun kita gemuk, tak payahlah nak usaha kurus kat dunia. Tapi kita usaha amalan kita hebat supaya kita masuk syurga. Bila masuk syurga, kita pun mintalah dengan Tuhan supaya kurus. Saya nak relatekan kepada keadaan syurga itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan apa sahaja permintaan dan apa sahaja yang diinginkan oleh ahlinya. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam syurga itu kalian tak dengar perkataan-perkataan lara, perkataan-perkataan tak berguna, tak bermanfaat, kosong. Arab sebut kalam fadhi. Maksudnya apa? Tak ada ke ahli syurga tu yang selama ni teringin nak bergosip? Tak ada ke ahli syurga yang selama ni dia menahan mulutnya daripada menyebutkan hal-hal yang buruk? So bila masuk syurga dia boleh buat apa yang dia selama ni nak buat? Jawapannya tidak. Ahli syurga itu suci, bersih. Dan untuk menjadi ahlinya, kita juga perlu begitu. Sebab tu Nabi SAW sebut, la taghdab, jangan marah. Dan Nabi SAW juga menyebut, orang yang sabar adalah orang yang yamliku nafsahu 'inda ghadabih. Orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki dirinya ketika dia sedang marah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, jaga lisan. Nabi memegang lidah. Di syurga itu tidak ada perkataan-perkataan yang lara. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lebih kurang beginilah sifat syurga itu dengan ayat yang lain, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Tak ada pun dalam syurga itu perkataan-perkataan yang sia-sia dan tak ada juga perkataan-perkataan yang dosa. Ta'thiman illa qilan salaman salama. Melainkan yang didengari dalam syurga itu adalah perkataan memberi salam sesama yang lain. Itu yang Nabi SAW juga menyebutkan, adakah kalian nak aku tunjukkan satu perbuatan yang menyebabkan kalian menjadi ahli syurga? Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara sesama kalian. Dalam hadis, dalam lafaz yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang memberi salam kepada orang yang kalian kenal ataupun yang tak kenal. Ini juga adalah tandanya ahli syurga. So kita ni ada masalah yang saya rasa macam tak tahulah kenapa kita kena malu. Kadang kita nak buat satu amalan ataupun satu sunnah, kita jadi tak buat tu sebab segan dengan orang. Nanti orang kata, wah, baru masuk baru pergi kuliah sudah pandai tafsir fatwa kan. Macam mana lagu dia tu? Entahlah macam mana. Kita lebih kepada malu berbanding kesungguhan kita. Ada orang tuan-tuan, dia kata dia sungguh-sungguh. Saya memang betul-betul sungguh-sungguh ni. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Atas dasar segan, malu. Tak, kalau kau sungguh-sungguh, dia tak boleh terhalang. Apalagi malu dan segan tu langsung tak berasas. Disebabkan malu orang lain tengok aku ni macam beria sangat nak masuk syurga. Jadi aku malulah, aku tak jadilah buat amalan syurga tadi. Tak jadilah tuan-tuan begitu. Dia tak jadi begitu. Kalau kita betul-betul nak masuk syurga, kita memang kena ada dua sifat tu. Yang pertamanya takutkan Allah, dan yang kedua tamakkan redha Allah. Bila sebut tentang tamakkan redha Allah, kita memang nak buat apa pun yang kita mampu buat. Sungguh-sungguh. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ahli syurga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka meninggalkan tilam dan katil mereka, tempat tidur mereka,
untuk mendadah tangan, salat pada waktu malam, doa kepada Tuhan dengan rasa sangat takut dan rasa tamak. Bila minta dengan Tuhan, minta tak nak kalah, syurga terus. Salah ke? Tak salah pun. Memang Tuhan suruh minta, tu mintalah. La tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah. Yang mana di dalam syurga itu adanya air, mata air yang mengalir. Sungai lah, senang cerita. Ainun jariyah. Dalam bahasa Arab, ain ni adalah air yang dia sungai. Kalau kita sungai, is everything is sungai lah. Cuma kita adalah muara, anak sungai kan. Tapi ainun merujuk kepada sungai yang tak besar dan tak kecil. Kita boleh consider as ialah anak sungai lah kot bahasa kita. Tapi dia merujuk kepada satu lagi level di atas, iaitu sungai yang sangat jernih. Ainun jariyah merujuk kepada sungai yang jernih yang mengalir. Kita pun boleh bayangkan kan, macam isteri saya dia nak bunyi air menitik-nitik kat rumah, biar nak pasang something yang boleh bunyi air lah, menenangkan kononnya kan. Jadi kita pun belilah satu akuarium kecil. Mesin air tu kan dia menitik-nitik kan. So air akuarium tu kita kurangkan supaya daripada mesin filter tu dia ada jarak supaya dia menitiskan air yang menghasilkan bunyi treatment tadi tu. Nampak tak ni, bagi ayah-ayah bolehlah ambil idea saya ni. Tapi itulah, air itu adalah menghasilkan ketenangan, bunyi yang menenangkan, treatment kan. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai satu bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang manusia inginkan. Kita apa lagi nak tuan-tuan kalau dapat tempat begitu tenang, tak ada nyamuk pula. Nampak tak? Kalau kita kat dunia sekarang ni ada macam-macam halangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan baca surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, tuan-tuan akan bayangkan betapa hebatnya syurga tu. Duduk di tepi-tepian sungai, engkau ada kebun sendiri yang mana kau nak buah apa pun kau boleh capai dengan tangan saja. Kemudian ada pelayan pula. Pelayan tu pula pelayan yang muda-muda, bukan acik-acik, bukan yang macam jalan selangkah-selangkah, nak makan apa nak. Allah tahu semua orang nakkan layanan yang, yelah, bila kita pergi hotel yang 5 star, pelayan-pelayan dia mesti yang cantik-cantik. Kalau kita naik flight first class, dia letakkan the best stewardess ataupun steward yang akan assist passenger kat situ. So tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Allah tahu sebelum kita membayangkan, Allah dah sebutkan benda tu. Betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa dahsyatnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u